kat tangan saya ni cukup untuk buat kos perkahwinan sebanyak RM30,000. Jadi untuk anak muda di luar sana yang target lagi 2 tahun nak kahwin, boleh tengok video ni sampai habis sebab saya nak kongsikan tips bagaimana nak saving 50 gram ni sebagai kos perkahwinan tuan-puan. Okey? Save video ni untuk rujukan akan datang. Yang pertama, tuan-puan perlu ada akaun Masgap. Nak ada akaun Masgap, tuan-puan boleh tekan link di bio saya ataupun boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Masgap Public Gold secara percuma. Jika tuan-puan rancang untuk saving bersama dengan partner, jadi tuan-puan boleh buka 2 akaun Mas. Seorang untuk lelaki dan seorang untuk perempuan. Yang kedua, simpan 2 gram setiap bulan. Untuk yang saving dengan partner, boleh buat macam ni. Lelaki simpan 1 gram, perempuan simpan 1 gram. Yang ketiga, tuan-puan konsisten selama 2 tahun. 2 tahun bersamaan dengan 24 bulan. Jadi 24 bulan darab dengan 2 gram, maka tuan-puan sudah ada 48 gram emas. 48 gram emas pada hari ini sekitar hampir RM30,000. Tapi percayalah tuan-puan, 2 tahun akan datang nilai tersebut lebih daripada RM30,000. Sebab apa? Ini disebabkan kenaikan harga emas secara puratannya naik 10% setahun. Bila tiba masanya nak kahwin, tuan-puan tak payah fikir panjang, jual saja di Public Gold. Sebab apa? Sebab Public Gold akan terima buyback dengan harga yang lebih tinggi. Guna duit tersebut untuk tampung kos perkahwinan tuan-puan, dan jika ada duit lebihan, tuan-puan boleh gunakan untuk sara kehidupan selepas perkahwinan. Okey? Jom mulakan simpanan emas. Follow Wira Parapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!